Kita suka, tidak suka, kita redha, tidak redha, semua orang akan melalui saat dan tempoh masa itu. Kita bersiapkah, kita tak bersiapkah, semua orang akan melalui tempoh masa itu. Ini yang Allah ingatkan kita setiap dalam solat. Maliki yaumiddin. Ingat, Allah peringatkan kita, yang memiliki, yang memerintah akan hari akhirat itu Allah. Jangan kita lupa. Sebab kerja ada tempoh masa. Sampai 60 kita akan pencin. Hebat tak manalah kita sewaktu kita kerja, tapi selepas kita pencin, orang tak pandang kita. Begitu juga Allah bagi kita kehidupan ini ada tempoh masa. Ada orang yang masa dia singkat, 20 tahun. Ada orang masa dia 40 tahun. Ada orang masanya sehingga 70-80 tahun. Sampai masanya, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Sampai masanya, kita tak boleh kata kita ahli dunia. Kerana Allah telah pindahkan kita daripada satu alam kepada satu alam. Kita ni bukan bertambah umur, tuan-tuan, tapi kita semakin pendeknya umur. Kita bukan semakin panjangnya umur, tetapi kita semakin singkatnya umur. Pada umur muda kita, sama seperti mana seawal kita bekerja, kita akan nampak waktu pencen kita lama. Lama lagi masanya. Tapi setelah umur kita naik dan terus naik sehingga mencecah 50 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kawan-kawan kita akan bertanya kepada kita, lama mana lagi pencen? Tak kata 3 tahun lagi. 3 tahun lagi bermakna kita kena tanggalkan uniform kerja kita. Kita kena tanggalkan akan tagging card kita. Kita kena tanggalkan seluruh pakaian daripada tugas-tugas kita. Begitulah apabila sampai masanya, kita ini tempoh masa kita di dalam dunia. Ketika itulah